dalam mentadbir guru, bahagian guru, bahagian urusan cikgu-cikgu lah, urusan cuti, urusan jadual waktu, urusan perkhidmatan itu. So dan juga saya juga terlibat dalam kurikulum sekolah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya lagi ingat. Boleh. Cikgu saya buat apa? Cikgu boleh jelaskan sikit tak latar belakang pencapaian akademik sekolah ni secara umum dan macam mana perancangan program sekolah ni mempengaruhi akademik murid di sini? Okey, perancangan kami baru-baru ni kita buat banyak lah untuk persediaan untuk menghadapi UPSA. Tahu UPSA? Okey, tak payah saya sebut lah. Okey, kita buat teknik menjawab peperiksaan untuk menghadapi peperiksaan subjek seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Maths dengan Sains. Kita telah buat sesi teknik menjawab lah dan nampak ada efek lah. Dan juga kita akan buat program Jaya Waris, iaitu program bersama waris lah untuk perkembangan akademik anak-anak. Okey. Okey. Dekat sekolah Syawang ni ada tak sistem yang digunakan untuk mengurus rekod murid dan guru? Macam mana? Ada sistem yang untuk rekod pencapaian murid dan guru. Okey. Kalau guru kita akan ada PBPPP atau pendeknya e-prestasi untuk prestasi guru lah. Okey. Nama penuh dia saya betul ya. Penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan. Penilaian bersepadu pegawai pendidikan. Kalau pergi website tu dia e-prestasi juga. Untuk murid kan? Untuk guru. Okey, untuk murid kita guna IDMI. Ataupun kita panggil sebagai sistem urusan identiti. Dalam tu kita ada semua dari sistem lah. Okey, tak ada manual. Cuma manual kita rekod sendiri lah. Okey. Sistem pun sekarang ni agak pusing-pusing. Dia ada penilaian tu. Okey, penilaian PBD dengan UPSA dengan USR. Okey, PBD tu kita buat setahun 2 kali. Okey, selain tu kita ada juga nilai segak dengan BMI murid. Segak tau? Okey. Jadi kita ada ni. Jadi kita ada aplikasi pengurusan pentaksiran untuk murid. Pengurusan pentaksiran. Dari klik ni, terus semua data murid punya pentaksiran ada dalam ni. Pentaksiran kita tu lah. Satu PBD, satu peperiksaan. Dulu PBD saja. Sekarang ni ada balik, PESA ada balik kan. So PESA ada zaman apa, IPSA ada, zaman tak ada IPSA. Yang ni lah pentaksiran dia. Okey. Semua dari sini. Kalau sekolah menengah, untuk urusan kenaikan sekolah menengah dia bahagian yang saya cuma bahagian pentaksiran juga. Result semua dekat saya. Okey, lagi? Hilang. Mana? Macam mana cik guru fikir pentadbiran ni dia bekerjasama dengan guru besar dalam mengurus sekolah? Kami akan buat selalu sebulan sekali akan yang syarat urusan antara semua fikir dan juga besar sebulan sekali lah untuk tengok hala tuju sekolah dengan kita cek balik takwim aktiviti yang akan dilaksanakan untuk sekolah lah. Okey, betul. Saya juga setiap hari akan ada sesi bersama besar untuk urusan sekolah juga. Apa-apa pun besar Kena dia dulu. The man. Orang yang paling utama. Sebarang masalah, sebarang keputusan kena melalui dia. Saya sendiri pun tak ada keputusan kecuali dia bercuti ataupun dia ada hal-hal lain yang dia terpaksa serahkan keputusan tu kat saya. Itu je. Kalau tidak, semua atas guru besar.